Hai, dalam travelog kali ini aku nak share dengan hampa semua macam mana pengalaman aku sendiri melancong di sebuah negara Eropah yang menjadi negara termahal di dunia, iaitu negara Switzerland. Saat sampai Selaka West, kami nak pergi ke hostel yang ke-3 di Switzerland. Dengan angin ya, ya Allah. Great. Sampai lebih awal. Cek lagi sekitar lo. Sampai kat Thailand. Haknya banjir lah ni. So far so good. Okay. Hari keempat di Switzerland. Plan kami hari ini untuk sampai ke Bern, iaitu ibu kota Switzerland. Daripada Interlaken untuk sampai ke Bern lebih kurang dalam sejam perjalanan, dan kita akan transit di Thun. Sebelum sampai dekat Thun, kita akan melalui kawasan Tasik Thun ni yang sangat cantik. View daripada dalam kereta api pun sangatlah lawa. Sepatutnya kami boleh explore kawasan Tasik Thun ni dengan naik ferry. Ikutkan free je tiket dia sebab dah include sekali dalam STP. Tapi pada musim winter ni, semua ferry dekat kawasan ni dah tak operasi lagi. Jadinya agak rugi bagi kami tak boleh nak explore langsung mana-mana Tasik kat kawasan ni. Oh ni. Ini berapa? Ui, berapa ni? Oh, betul. Berapa? Aku ambil record. Baik, cari ibu kota Bern sekarang ni. Tengok sikit view. Betul dalam kat sini pula. Betul. Sini. Okey. Jaga licin. Ini buat overseas betul-betul. Jom. Kita tepuk minta. Sekarang clock tower tu tengah bunyi. Tak tahu dengar tak? Menandakan masuknya waktu berbuka. Tak tahu suka suk-suk ni. Habis suka. Jadi kota Bern. Padat weh orang kat sini. Kita dah rugi sehari lah. Tak rugi lah, Bern pun okey kan. Biri-biri.
market lah. Ah, ni Christmas market lah. Dah start ke? Tak tahu. Masa tengah ronda dekat Pekanbaru ni, kami jumpa satu Christmas market yang dah mulakan operasi. Jadinya kami explore juga macam mana keadaan dekat kawasan Christmas market ni yang dikatakan sangat popular masa musim Christmas. Dalam kawasan market ni, kita dapat tengok macam mana decoration dia lebih kurang macam rumah-rumah klasik dekat kawasan Swiss ni. Boleh kata semua kedai adalah kedai makan dengan kedai minuman. Jadinya tak ada satu kedai pun yang kami boleh masuk ataupun kami nak cuba minum kopi dekat kawasan ni. Memang tak ada langsung. Semuanya makanan yang tak halal. Jom. Jakun lah kita. Orang tengok IG aku pun jakun. Cantiknya nak video lagi. Semua posisi, setiap angle lawa. Sesampai dekat Federation Helvetic. Apa dia ni? Tempat Parlimen ke ni? Ini ada satu dataran. Tengok orang-orang nak meja pada. Sofa nampak ni. Ni majlis pembelajaran ni pun ni. Tengok duk clear saji kat dalam. Ni lah. Otown dia. Ni. Belakang ni Clock Tower ke? Kan? Gitu macam. Macam Europe betul punya vibe. Tak macam Zurich kan? Zurich macam Dia ada dia punya sendiri. Zurich. Kan ni Europe. Oh no, no, sini. Urban Overland. Oh, kita nak makan pizza hari ni. Ya, besar-besar. Oh, dia lah. Tu lah. untuk gorgonzola. Oh, okay. But we can choose 4 cheese. Either when you want this one, this one, this one, and this one. Mozzarella boleh. Coffee, what coffee you want? Obomatsu. Alright, thank you. To Cameron Highlands. All traffic jam. Saya tengok video Ray TV. Yeah, Ray TV. Mari sini. Yeah? Jadi saya main sini. But Ray TV, they write about me. Yeah. The owner is Malaysian. Ah, I'm the owner. They didn't write the owner is Malaysian. Dia tak cakap sebab dia ini restoran orang Malaysia, orang kampung. Dia tak cakap. dia bagi dia datang sini dengan embassy. Ya, embassy. Embassy bawa dia sini. Dia 4 tahun dulu. Lama dah. This sudah lama. Betul. Dekat-dekat winter juga. Ya. Kan? Ya. Sekarang you buat video lagi ya? Saya kena buat video lah. Sebab sekali saya seumur hidup boleh sampai. Ya, you buat untuk orang Malaysia, you cakap Okay. bos. Ini bos. Orang kampung. Bos orang berincang. Orang berincang. Ya. Ada. Lucu ah. Kenapa tak mention? Red TV tak mention bos. Tak mention. Tak mention. Dia sebab embassy yang deal. Yeah. Embassy yang booking makanan dekat sini. No, I think they said something that that it belongs. It's very difficult to do business here in Switzerland. It's very expensive. Sangat mahal. Yeah. Betul. When I went back to Malaysia, people take 10 ringgit. Oh, hati-hati. Sini 100 franc. Tak ada wear. Tak boleh. The money is very big, but it's more valued in our country. You know, 1 ringgit. Oh, jaga sikit. Sini 100. So I will be around. You drink, no food? Ada ambil pizza.
Dah. Sama. Carga bak jauh. Ni makan apa? Roti. Yalah putih. Ayak. Macam mana dia makan kedai ni? Recommended. Owner dia orang Berincang. Tapi tak dapat diskaun pun. Nama kedai dia Cafe Restoran Trip. Kalau kau penduduk dia orang putih, masih ada yang sokong Palestin. Yang kita bangga tu. First grand tour kita. Kan dekat Switzerland. Nanti ada dekat Zermatt lagi. Rasa Asia Thailand. Oh, tengah renovate. Oh, jangan. Dekat kawasan Tun ni ada satu kasa yang terkenal dengan tarikan pelancong. Untuk sampai dekat kasa ni, daripada stesen tu jalan kaki je. Kalau tengok dalam Google, kasa ni memang dah tutup pun waktu kami sampai. Dah halang-halang sampai dekat sini, kami pergi juga melawat dekat kasa tu. Daripada stesen boleh jalan kaki. Dan sampai dekat satu kawasan ni, hampa kena naik tangga yang tinggi untuk sampai ke pintu kasa tu. Sampai kasa dah. Lawanya. Lawa mat. Belakang ni sana. Bila tengok gambar yang ramai orang share dalam Google dengan IG, memang view dekat luar kawasan kasa tu memang lawa. Boleh nampak dekat Pekan Tun ni. Dulunya tempat ni mungkin istana, tapi sekarang ni dah jadi museum. Jadinya bila kawasan ni dah tutup, kami dah tak boleh nak tengok apa-apa lagi dah. Cuma nampak pintu kasa je. Dan nampak view daripada luar ni memang lawa waktu maghrib ni pula kan. Ikutkan kita boleh naik ke dalam ni istana ni. Beli tiket ni Monday to Saturday. Sekarang dah tutup. Ahad saya buka. Ada dalam ada kedai kafe. Oi. Tempat dia lampu. Dengan lampu-lampu yang ada dekat tu. Besar Pekan Tun ni. Cuma tak sempat nak explore. Kami pun sebab sesat tadi. Jadi sampai kat sini kami ingat nak ferry, tapi ferry pun dah tutup. Kami ronda lah dalam tu ni sampai jumpa kasa ni. Cuba naik, tapi memang tak buka. So kita layan lah view dekat atas kan. Daripada Tasik Tun kat tepi tu. Tasik Tun tepi tak nampak. Sini macam sejuk dia tu kurang sikit. Tak macam dekat Ben tadi. Oh, heavy dengan snow dah. Kat sini belum turun snow dah. Pada petang dah ada snow ni. So far alhamdulillah lawa betul lah ya Allah. Sikit lah. Ini Tun, Switzerland. Kita jumpa pusat khidmat Barisan Nasional dekat Tun. Bawah. Tak habis pun kami explore kawasan Tun ni, lagipun dah waktu malam dan suhu pun semakin lama semakin drop. Jadi kami balik semula ke hostel untuk sambung pula perjalanan esok ke Zermatt.